timbul isu tak boleh qada, tak boleh salat tarawih selagi ada qada. Maka saya menegaskan di sini berdasarkan kepada pandangan para ulama, kita mengatakan orang yang sudah berniat, orang yang sudah sedar, insaf, dan dia sudah bertaubat, tak mahu lagi meninggalkan salat, maka taubat ini taubat nasuha insya-Allah, dan dia telah menjaga salat yang ada hari ini. Salat 5 waktu yang sudah ada ni jaga betul-betul, jangan ditinggal lagi. Maka mereka teruskanlah dengan salat rawatib, salat-salat sunat yang bersifat harian, salat duha. Hutang tu kita nak buat. Adapun solat, orang yang tinggal solat dengan sengaja, ulama khilaf pada dua pendapat. Yang pertama, majoriti para ulama kata sesiapa yang tinggalkan solat, katalah dia lah sekarang umur dia, boleh kita kerjakan solat sunat tasbih dan solat sunat taubat sedangkan kita masih belum mengerjakan solat qada. Qada gak dulu semaya, jangan waktu dengar gitu gak rugi masuk. Qada dulu semaya sudah. Haram semayang sunat tu, haram tak bayar hutang yang wajib tu. Semayang dia tak haram. Tapi masa yang patutnya awak guna bayar hutang Allah yang wajib, awak tak guna, awak buat yang sunat. Situ haram. Solat sunat tak boleh dibuat selagi solat fardu masih belum selesai. Tak betul. Walaupun ada orang sebut, tapi manusia buatlah. Tak. Solat sunat ada waktu dia. Katalah kita pernah tinggal semayang Isya bila berapa kali dulu. Lepas tu kita lepas semayang Isya ada sunat, solat sunat. Takkan kita tak boleh jangan nak buat. Kalau hang buat berdosa pasal hang dah semayang dulu. Masa akan Allah menghukum kita kerana kita solat sunat pada dia, kerana disebabkan ada hutang kita dengan dia. Hutang tu kita nak buat. Adapun solat, orang yang tinggal solat dengan sengaja, ulama khilaf pada dua pendapat. Yang pertama, majoriti para ulama kata sesiapa yang tinggalkan solat, katalah dia lah sekarang umur dia, katalah dia taubat, dia balik taubat pada umur 67 tahun. Itu tak ada kesedaran. Kemudian dia ada kesedaran 67 tahun, tiba-tiba insaf, duduk-duduk atas sutung rumah, tengok bintang, teringat Tuhan, kata taubatlah dianya. Mai cerita, ustaz saya taubat, dosa banyak, nak mula semayang, saya nak semayang. Dia kata, ustaz kata kena qada semua. Balik 13 tahun, nak sampai kepada 67 tahun tu berapa tahun? Apa? 50 tahun lebih lah. 50 tahun artinya 5 waktu kali 360 kali 50. Berapa banyak? Kata Alibaba Bujal Lapuk, beribu-ribu lah. Macam tu kan. Kalau hang tak buat ni, semayang raya sunat dosa. Pergi hari Jumaat, masuk masjid nak semayang tahiyatul masjid, berdosa. Sunat belaka tu kan. Nak bangun semayang tahajud, dosa. Biar elok sikit, nak bagi patuah pun. Hamba Allah ni kata, kalau macam tu ustaz, saya ingat masuk neraka tu ya. Majoriti para ulama, ada yang menyatakan, majoriti para ulama menyatakan dia qada kesalahan yang telah ditinggalkan. Maksudnya dia qada lah, dengan keadaan dia buatlah. Dia niatlah nak qada, mungkin dia ada kerja, mungkin sehari dia lah 4 buat 5, dia buatlah kadang yang dia tinggal. Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia mempunyai pendapat yang lain sikit dalam hal ini, dan disokong oleh sebahagian para ulama. Dia menyatakan bahawasanya dia wajib ke atasnya taubat nasuha. Qada ini hanya kita buat semayang ni bagi orang yang tinggal tak sengaja. Orang yang tinggal tak sengaja, kita tidur, kita bukan kaki tak semayang subuh, tapi kita silap hari tu tengok bola lebih, tidur, bangkit-bangkit pukul 8, kita semayang, itulah masalah kita. Kemudian ulama khilaf masa nak semayang tu qada ke adaan, itu khilaf. Yang penting kita semayang subuh lah. Subuh mana subuh kita tinggal tadi. Nabi pun ada kes dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi di padang pasir bersama dengan Bilal bin Rabah dan sahabat-sahabat lain, bangun-bangun subuh dah masuk dah habis.
Nabi ajak sahabat berpindah tempat, kerana tempat tu syaitan, Nabi kata. Artinya ulama kata walaupun bangun waktu dah habis, masih lagi kita boleh buat kerja lain lagi. Untuk kita mandi dulu ke apa. Nabi bergerak pergi tempat lain, kemudian Nabi salat. Salat itu qada ke ada? Qada ke tunai? Tu kita pasal duk kalut nak soli. Kalau kita tak kalut nak soli, kita salat subuh jelah. Kita salat subuh, kerana kita tinggal, itulah waktu kita, kerana kita tinggal. Katalah kita pitam, kita bagi mereka masa itulah kita salat. Tetapi bagi orang yang sengaja tinggal, dia telah melakukan dosa yang teramat-amat besar dalam agama, yang tidak diubati dengan qada, tapi diubati dengan taubat nasuha. Pada pandangan Ibn Taimiyah, maka dia kata taubat nasuha, kemudian dia minta Tuhan ampun, dia tak wajib qada. Ini pandangan Ibn Taimiyah. Kalau nak geram kata Ibn Taimiyah tak boleh pakai, boleh lah. Tapi pandangan ni satu alternatif lah. Pandangan ni satu alternatif. Kalau nak qada, dia qada lah. Tapi ada dua pandangan ulama sih. Tak boleh qada, tak boleh salat tarawih selagi ada qada. Maka saya menegaskan di sini berdasarkan kepada pandangan para ulama, kita mengatakan orang yang sudah berniat, orang yang sudah sedar, insaf, dan dia sudah bertaubat, tak mahu lagi meninggalkan salat, maka taubat ini taubat nasuha insya-Allah, dan dia telah menjaga salat yang ada hari ini. Salat 5 waktu yang sudah ada ni jaga betul-betul, jangan ditinggal lagi. Maka mereka teruskanlah dengan salat rawatib, salat-salat sunat yang bersifat harian, salat duha, salat witir, salat tarawih, teruskan. Tak perlu kita halang dalam masalah ini, kerana bila kita kata tak boleh nak qada, tak boleh nak salat tarawih sebab ada qada, habis bila orang ni nak habis qada? Bila tak habis qada, dia tak akan salat tarawih. Bermakna pergi mari tak sudah. Nak salat tarawih ada qada, nak qada nak salat tarawih, dan banyak lagi yang tak habis. Akhir sekali kita telah menghalang orang ini daripada melakukan salat di ibadat pada bulan-bulan yang mulia ini, dan juga pada bulan lain dengan sebab yang tersebut. Jadi nasihat kita supaya tidak menimbul tashwish dalam masalah ini, teruskanlah salat-salat sunat itu, bersalatlah tarawih sampai sudah sekali dengan imam, kemudian kita tambah pula dengan di rumah kita ke di mana tempat dengan salat qada yang ada pada kita. Jadi kita jamak di antara dua pandangan. Kita mengatakan salat sunat boleh dibuat, dan salat qada juga kita buat pada waktu yang lain daripada salat sunat. Itulah supaya tidak timbul kecelaruan dalam masalah ini. Masih ramai jemaah kata sukalah bagian ni, kita nak qada banyak, nak sembahyang sunat ada qada, akhir sekali dua-dua tidak terbuat. Maka kerugian musim yang besar ini sangat besar, dan pandangan ulama yang berbeza dalam isu ini pun kita ambil kira. Maka kita jamakkan di antara qada dan teruskan salat sunat. Adakah boleh kita kerjakan solat sunat tasbih dan solat sunat taubat sedangkan kita masih belum mengerjakan solat qada? Qada gak dulu semaya, jangan waktu dengar gitu gak rugi masuk. Qada dulu semaya sudah, tak sudah takutlah Tuhan tak marah kita qada semaya. Demo tak pernah semaya tahajud. Ambo dok qada semaya tak apalah, 17 rakaat kau qada tak ada masalah gapo dia nah. Ada ustaz kata haram hukumnya solat sunat jika ada solat qada. Betul, itu sebahagian pandangan fuqaha. Bukan solat tu haram, tak bayar yang wajib tu haram. Okey? Kita hutang orang. Okey? Kita hutang orang RM10,000. Kita tak bayar. Bila raya kita hantar kek kat dia. Faham lagi? Nah, kita suka tak hutang kita RM10,000 tak bayar, bagi kek sebiji kat kita. Hukum bagi kek ni sunat ke wajib? Sunat. Okey, dia buat yang sunat. Jadi pandangan ulama bukan haram semayang sunat tu, haram tak bayar hutang yang wajib tu. Semayang dia tak haram. Tapi masa yang patutnya awak guna bayar hutang Allah yang wajib, awak tak guna, awak buat yang sunat, situ haram. Dalam Sahih Bukhari, fadainullah ahaqqu an yuqda, hutang Allah berhak kamu bayar dahulu. Faham? Dalam hadis, man nasiya an salatin falyusalliha idza zakaraha, barang siapa yang lara daripada solat, maka hendaklah dia solat bila hilang lara.
Fal yusalliha tu kalau kita ngaji, nak fi'il amar ke apa? Fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Fi'il ada 3, fi'il amar, fi'il mudhari', fi'il madhi. Fal yusalliha. Nah, asal yusalli ada ya belakang, tapi bila yusalliha lepas lam jumpa dengan apa benda ni dhamir, menunjukkan fal yusalli itu fi'il amar. Kaedah usul fiqh kita, al aslu fil amri yufidul wujuba. Asal bagi fi'il amar dalam lafasan nas menunjukkan makna wajib. Makna fal yusalliha, maka wajib kamu sembahyang. Nampak? Jadi kau yang qada itu wajib. Faham? Soalan yang terakhir pada malam ini. Hukum menunaikan solat sunat dalam keadaan masih mempunyai solat fardu yang belum diqada, diganti, adalah perkara yang mempunyai perbezaan pandangan di kalangan ulama. Berikut adalah ringkasan pandangan. Ulama sepakat bahawa wajib untuk mengqada solat fardu yang ditinggalkan dengan sengaja. Hutang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu diselesaikan. Terdapat 2 pendapat berkaitan keutamaan antara solat sunat dan qada solat fardu. Pendapat pertama, haram melakukan solat sunat selagi belum mengqada solat fardu. Pendapat kedua, solat sunat sah dilakukan, tetapi mengqada solat fardu lebih utama. Keutamaan qada solat fardu. Mengqada solat fardu yang tertinggal adalah wajib. Ulama menasihatkan untuk memberi keutamaan kepada qada solat fardu berbanding solat sunat. Solat sunat dalam keadaan belum qada. Solat sunat tetap sah dilakukan. Namun, seseorang dikira berdosa kerana melewatkan qada solat fardu. Kami ingin memperkenalkan kepada anda satu laman yang penuh manfaat, Amanah Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat terbaik untuk mempelajari Al-Quran secara online. Dapatkan akses kepada tafsir, panduan tajwid dan banyak lagi secara percuma.